Relax je yang. Saya baru je makan duit company tadi. Nanti malam ni kita pergi dating kat CFK ya sayang? So sweetnya awak ni. Ya. Kejap je yang. Bos saya panggil ni. Ada apa ya bos? Panggil saya. Awak dipecat. Kenapa bos pecat saya? Tak payah nak munafik lah. Aku tahu. Kau yang makan duit company selama ni kan? Kau jangan fitnah. Mana buktinya? Relax je yang. Saya baru je makan duit company tadi. Awak nak saya pecat atau report polis? Terima kasih banyaklah Di. Saya tak salah jadikan awak orang kepercayaan saya. Tak ada hal lah bos. Sekarang kau aku lantik sebagai orang kanan aku. Dan duit 40,000 yang aku transfer kat kau ni, aku nak kau bagi kat setiap staff sebagai bonus. Faham? Akhirnya aku percaya jadi orang kanan dia. Bolehlah aku makan duit company tanpa berikat lepas ni. Bobo di mana? Bobo sama Syah. Assalamualaikum bos. Duit untuk bonus staff dah bagi kan? Oh, yang 1 juta ni. Mestilah sudah bosku. Alhamdulillah. Tak sia-sia saya lantik awak sebagai manager kat sini. Okey, kalau ada apa-apa saya call balik ya. Okey bosku. Kalau pergi parti-parti malam ni best juga.